Ha. Cendol satu. Siap. Lama dah aku tunggu. Tak ada customer pun. Sorry lah. Saya punya kedai ni kotor sikit. Kawan macam ni boleh nak ya? Nak berapa banyak cendol tu? 7 ni kita kena letak dalam air panas. Kalau tidak banyak kuman. Ni gula lah gula. Saya dah tunggu dah berapa hari tak ada orang datang. Kalau puasa-puasa ni sedap ni nampak ni. Assalamualaikum guys. Saya number 1. Ini kita sambung lagi. Kita membuatkan fiber. Bising lah. Sebab kita tengah dyno tu. Senyap lah. So kita akan memfiberkan satu dashboard ni. Nak kasih dia sama rata semua. Lepas tu tengoklah. Mungkin saya akan balut rubber fiber, tak tahu macam mana. Ataupun akan tara ke. So korang stay tune lah. Tengok apakah dia punya muslihat depan. Okay guys, macam ni lah lebih kurang rupa dia. Tapi kita belum finishing lagi. Just nak tunjukkan dekat you guys macam mana hasil nukilan saya. Campuran Wildfire punya aircon vent. Okay, boleh pakai ya. Semua boleh pakai. So saya order, saya tak buat carbon fiber punya ni, tapi saya pakai Alcantara punya material. Saya akan balut. Tapi sebelum ni kita akan gosok dulu. Lepas tu tampung dengan simen. Gosok, kasih licin betul-betul. Lepas tu kita pakai kain tu dan baru masukkan, baru dia kemas. Nampak macam original. Honda Civic First Gen pakai, sangat moden sekali. Ok, di samping itu Ron baru balik. Kita nak start engine. Kali ni start engine betul-betul ni, bukan yang tipu-tipu. Mari kita cuba. Ok, bagi korang dengar lama sikit. Tengok switch ni semua dia beli ya. Soket A, soket B semua. Ada yang ni dia kata kalau dah jadi keropok nanti dia akan tukar baru semua. Lepas tu wire dia akan sorok lagi lah. Saya mati enjin. Kan nak dengar lagi. Okay, last belanja last. Right. Berdosa tau banyak lama. So nanti Ron akan dia tunggu saya buat dashboard. Dashboard saya dah siap semua. Nanti baru dia akan masukkan wire dekat meter belakang apa semua. Saya akan buat aircon hose bagi kemas. Lepas tu bahagian bawah pula saya akan design lagi supaya nampak lebih moden. Ni bahagian atas je, bahagian top. Di bahagian tengah ni saya akan fikirkan macam mana sampai ke gear punya lever, sampai ke handbrake console. Sebab bahagian handbrake tu dia terlampau sempit sangat. Kita akan fikirkan macam mana kita nak buat mini konsol untuk tempat gearbox punya tempat handbrake punya tarik. Okay, so thank you so much for watching guys. Raiba Auto, whack the corner.